Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi kita hari ini. Kita nak kupas sikit pasal satu sumber ni. Waalaikumsalam. Sumber ni cerita pasal platform Delima. Tahu kan? Digital Educational Learning Initiative Malaysia tu. Delima. Macam ada isu sikit kan pasal penggunaan dia. Betul tu. Macam pelajar kita ni guna ke tak sebenarnya? Kenapa macam kurang aktif je kan? Okey. Jadi misi kita hari ni, kita nak tengok sumber ni kata apa cabaran sebenar dia. Lepas tu, apa kita boleh buat lah. Ya. Strategi nak galakkan pelajar betul-betul guna platform ni. Terutama fokus kita macam mana nak tingkatkan keaktifan pelajar tu. Jom kita tengok. Okey, jom. Selalu orang cakap, platform macam ni mesti susah nak guna. Budak-budak manalah reti sangat kan. Sumber kita setuju ke Delima ni rumit? Ni yang menarik. Sumber ni kata, masalah utama tu bukan sebab Delima tu susah. Oh, ya ke? Bukan. Bukan. Platform tu sebenarnya direka jadi macam one-stop center. Tempat kumpul semua benda penting. Okey. Itu macam lain sikit dari apa yang kita selalu dengar. Kalau bukan susah, habis tu apa sebenarnya yang buat pelajar macam tak berapa nak guna Delima ni? Semua ni ada senaraikan beberapa sebab. Dia lebih kepada benda asas sebenarnya. Contohnya? Contohnya, ramai pelajar macam blur sikit. Tak tahu nak mula kat mana. Nak klik apa, macam mana nak gunalah senang cerita. Okey. Macam hilang punca sikit lah bila buka tu. Lepas tu ada isu praktikal macam, alamak, lupa ID, lupa password. Benda simple, tapi jadi halangan. Benda macam tu memang boleh buat orang malas nak login dah kan? Ada lagi tak? Ada. Dan yang ni mungkin lagi besar impak dia. Pelajar tu sendiri tak nampak kenapa dia kena guna Delima ni. Tak nampak relevansi lah tu. Betul. Macam, apa kena mengena dengan apa aku belajar kat kelas hari ni? Macam tu lah. Okey, faham. Dan ni berkait rapat dengan poin seterusnya. Cikgu sendiri pun mungkin kurang guna dalam kelas. Dalam PDPC harian tu. Kalau cikgu tak guna? Kalau cikgu pun tak berapa guna, atau guna sekali-sekala je, pelajar pun mesti rasa, alah, tak penting pun benda ni. Kan? Betul. Jadi isunya bukan teknikal sangatlah ni. Lebih kepada panduan kenapa kena guna dan macam mana cikgu bawa masuk dalam kelas. Ironi juga kan, platform hebat tapi... Tepat. Potensi dia besar sebenarnya. Sumber kita ada jelaskan kan pasal potensi Delima ni? Ada. Ceritakan sikit. Dia macam gerbang digital lah. Satu tempat boleh akses macam-macam. Google Workspace, Microsoft 365, bahan cikgu bagi, quiz, link ke portal sekolah. Semua bawah satu ID je lah kiranya? Ya, semua bawah satu log masuk. Senang sepatutnya. Sumber kita ada guna analogi menarik kan pasal ni? Ada. Dia kata macam masuk hypermarket besar. Hypermarket? Macam mana tu? Yelah, macam-macam ada dalam tu kan. Tapi kalau kita masuk, tak tahu nak beli apa, tak tahu barang kat mana. Pusing-pusing je lah jawabnya. Boleh sesat. Kan? Macam tu lah Delima ni. Kalau pelajar masuk, tapi tak ada panduan jelas. Tak tahu apa yang penting untuk dia, apa yang cikgu nak dia tengok, jadi pening. Okey, jelas analogi tu. Baik, kita dah nampak cabaran, nampak potensi. Sekarang, kita fokus benda paling penting untuk pendengar kita. Apa kita boleh buat? Apa langkah praktikal, strategi konkret yang sumber ni bagi untuk kita sama-sama galakkan pelajar lebih aktif guna Delima? Okey, sumber ni bagi beberapa cadangan penting. Nombor 1, kena ada tunjuk ajar. Step by step. Jelas. Tak boleh main agak-agak je lah Tak boleh. Kena tunjuk betul-betul. Lepas tu, yang kedua, dan ni ditekankan sangat, jadikan Delima ni sebahagian aktiviti dalam kelas. Masa PDPC tu. Semasa kelas. Bukan setakat kerja rumah atau bila cikgu tak ada je. Ya, betul. Kena guna masa tengah belajar tu. Baru pelajar nampak, benda ni membantu aku faham topik ni. Baru rasa relevan. Jadi cikgu kena aktif gunalah sebagai alat bantu mengajar. Tepat sekali. Bukan simpan bahan je. Guna untuk aktiviti. Contohnya, guna kuis interaktif dalam Delima, bagi lencana ke badges tu, atau terus link ke video YouTube pendidikan yang bagus. Okey, menarik tu. Guna features yang ada. Dan satu lagi, peranan cikgu dan ibu bapa. Diorang pun kenalah mahir sikit selesa guna Delima ni. Baru boleh bimbing budak-budak. Jadi bila pengalaman guna tu positif, kerap
dan ada kaitan dengan apa yang belajar kat kelas, barulah pelajar tu mungkin rasa nak explore sendiri kan? Macam itulah. Bila dah rasa seronok, dah rasa membantu, baru datang minat nak godek-godek sendiri, nak tengok apa lagi ada dalam tu. Sumber kita ada sentuh pasal visi besar di Lima ni kan, bukan setakat platform je. Ada. Harapan dia di Lima ni bukan sekadar tempat simpan fail digital, tapi dia jadi pemangkin. Pemangkin untuk apa tu? Untuk bina budaya pembelajaran digital. Nak lahirkan pelajar yang celik IT, yang kreatif, yang guna teknologi ni cara baik dan bertanggungjawab. Wah, besar visi tu. Okey, jadi kalau nak rumuskan, apa kita dapat dari sumber ni hari ni? Rumusannya, pelajar kurang aktif guna di Lima tu bukan sebab platform tu susah sangat. Tapi lebih kepada Kurang panduan yang jelas, tak nampak kenapa dia kena guna, dan cikgu kurang integrate dalam kelas harian. dan cara nak atasinya? Bagi tunjuk ajar, cikgu kena guna secara konsisten dan kreatif masa PDPC, manfaatkan features menarik dia dan libatkan ibu bapa. Mesej dia jelaslah. Di Lima ni alat yang hebat. Tapi kena guna. Kena hidupkan. Bukan sekadar ada akaun je. Betul tu. Sebelum kita tutup, macam biasa, kita nak tinggalkan satu soalan lah untuk pendengar kita fikirkan. Okey, apa soalannya? Selain semua langkah praktikal yang kita bincang tadi kan, macam mana agaknya kita nak suntik rasa seronok, rasa ingin tahu yang sebenar-benarnya dalam diri pelajar tu? Supaya diorang nampak di Lima ni bukan macam kerja sekolah tambahan. Tapi nampak macam satu pengembaraan ilmu dia sendiri. Dunia digital yang best untuk diteroka. Macam mana nak buat tu Soalan yang bagus untuk difikirkan bersama. Okeylah. Terima kasih banyak sebab luangkan masa bersama kami hari ini. Semoga perkongsian dari sumber ni bermanfaat untuk semua. Terima kasih juga. Jumpa lagi.